ni. Harimau bayang, serang! Keris putih! Cakaran bayang! Serang lagi! Oh, kau nak main ya? Boboiboy Halilintar! Bentuk bayang! Faham tak? Harimau bayang! Tusukan pedang Halilintar! Serangan dari bayang! Boboiboy Taufan! Ya! Kau ingat kau boleh lari? Ya! Hah? Apakah? Sekarang baru kau tahu siapa lagi hebat. Tak habis lagi kau ni. Tumbukan tanah! Ya! Ya! Eh? Lihatlah mereka! Nampaknya Boboiboy berjaya meminta sfer. Mereka diselekot tajam. Dari dalam dan berjaya meminta sebelah. Wah, aksi yang mendebarkan. Boboiboy cuba meminta semula. Dan cuba menghalang, tetapi gagal. Nampaknya kedua-dua mereka memecut ke garisan penamat. Gerakan kilat! Yeay, aku menang! Huh. Sini, Ying! Ah! Ih! Hup! Ya! Hup! Halang dia, Boboiboy! Hebat! Tak pandai tendang bola, tak semestinya tak pandai tangkap bola. Bila masa orang kata dia tak pandai tendang bola ni? Diam! Aku akan guna skill bola keranjang aku untuk menghalang kau, Boboiboy. Ya! Ambil, Ciboy! Jaya! Iwan! Halang! Serahkan pada kami! Ya! Dey, ingat ni galah panjang ke? Hancur harapan. Oi! Tendanglah! Ya!
Bagi aku Gopai. Separuh masa pertama masih lagi 0-0. Kita ke babak yang kedua. Kalau terus macam ni, kalah kita Encik Bos. Ish, tak boleh jadi ni. Aduh. Encik Bos, Encik Bos. Penalti. Pri. Tipu punya kepala kotak. Duhai bro. Aku rasa aku dah tak lama dah ni. Sampai hati kau boboiboy. Jangan lupa janji kau. Nak kemaskan bilik store you. Jangan cakap macam tu Encik Bos. Aduh. Bola. Gol kosong tu. Ha, mana? Ya! Gol! Yeay. Terkena aku. Terbaik. Ya! Roba labot! Serang! Saya tak boleh main lagi lah. Macam mana ni? Kita tak ada pemain simpanan, boy. Aku tahu. Macam mana Atuk boleh terjebak ni? Pengaruh rakyat bayi kot. Cepat tu. Atuk dah tua lah. Tak apa tu. Atuk tendang je perlahan-lahan. Okey. Cepat boboiboy, cepat! Takkan kau tak boleh kejar Atuk kot? Terbaik tu. Sini. Halang dia orang. Ambil tu. Ya. Tangan pastikan. Alamak. Tendangan basikal duel! Aduh, pinggang aku. Yeay, gol. Jangan boboiboy. Aduh. Jangan. Aduh, retak pinggang Atuk. Cis. Alamak. Nino. Builaluan. Nino. Tak apa. Dah 2 gol. Masa pun 30 minit je. Macam mana ni? Aku tahu Encik Bos. Bola ni pancit lah Yaya. Pancit? Kau tipu aku, bro. Mek lah tenang bola kat aku. Sini. Sini. Tendangan super kuat. Mana boleh aku dah puasa? Alamak. Maaf, Papa. Kau main tipu. Mana ada tipu? Kan dia tendang kat Papa sampai pingsan. Yish! Bagus, bro. Bagus. Diorang dah tinggal 3 orang je. Dan yang paling penting sekali, Sekarang, kita boleh main kotor.
Macam, hebat tak? Dijemput! Gol! Ha? Gagal! Sorry, boy. Hei, seorang je ke? Memanglah seorang. Kau mi tipu. Ambil ni. Tendangan kilat. Jangan harap! Sekarang, bro! Heya! Aku, bola bot super kill! Susahnya nak sebut nama robot ni. Mana ada susah? Tengok, bola bot super kill! Senang je. Sudah! Serang sekarang! Ambil ni. Yeah! Gol! Sempat kau joget je. Kalau seri macam ni, kita akan ke penalti. Macam mana aku nak tahan tendangan robot besar tu? Masa tinggal 30 saat! Mengaku kalah je lah. Jangan harap. Sedia Iwan. Sedia Iwan! Sedia Gopal! Gopal, jaga-jaga. Wah, terbaiklah Gopal. Go, boy! Boy, kuasa 3. Tendangan sana. Mana bola tu pergi? Boy, Halika. Alamak! Tendangan Halika. Harimau bayar. Alamak. Habislah! Masa untuk penalti! Penalti? Macam mana ni? Akhirnya, aku dapat kalahkan kau, Bobo Boy. Gol! 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 Eh, Tidak! Terbaiklah Iwan. Prit! Oh, gol! 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 Kau ingat dah habis, Bobo Boy? Fang, sedia! Kau menang kali ni, Bobo Boy. Oi, Fang! Mana kau nak pergi tu? Aku tak nak geng dengan kau. Main kotor pun kalah. Lemah. Apa kau cakap? Kucing sewel, tak sedin kau, boy! Jangan gerak secara mendadak, Bu. Cabut! Lari, boy, lari! Cekaran, makanan! Alah, dah mula dah lagu ni.
anjing sewel ni lagi. Macam mana ni, Boboiboy? Tepi, biar aku. Biar aku yang uruskan. Tikus payah. Sedap. Oh, dia beli biskut Yaya untuk bagi kucing tu makan. Oh, dia nak bagi kucing tu pengsan rupanya. Yalah, kalau tak, macam mana nak lalu lorong ni? Ish, tak patut. Ay, tak apalah, Boboiboy. Janji selamat. Selamat? Belum lagi. Hui, tak pengsan? Kuatnya. Bagi dia makan biskut Yaya lagi sampai pingsan. Berapa banyak baru pingsan? 3. Tak nak pelindung. Boboiboy apa? Tak nak pelindung. Dek, pergilah cari orang lain. Alamak, Frank, jom lawan sama. Lawan sama kau. Jangan harap. Kau ni. Boboiboy tamat. Ya! Alamak. Habislah kau. Boboiboy Halilintar. Akan kira. Dia kat situ. Oi, dia kat situ lah. Melampau ya. Terbang. Selamat tinggal. Alamak. Wah. Satu lagi biskut. Ikaran, ikut rabuk. Cepat Gopal. Rasakan. Aduh. Alamak, semakin kecil. Boboiboy. Cari bayang. Wah. Cepat, masukkan biskut Yaya tu. Cepatlah. Dia tak nak buka mulut. Karan, ikan, goreng. Ya. Ya, pelindung Halilintar.
Sebab biskut Yaya 3 keping, bagi kena kejutan elektrik, terus jadi normal. Nampaknya aku dah tertolong kucing ni. Cepat, ke Datuk Abah. Nampaknya kita kena... Boleh tahan. Ya, Encik Bos? Apa pasal bila buka pintu, kapak tu berhenti? Bagilah Chan, Encik Bos. Can apa? Belajar. Aduh, dah penat buat banyak perangkap. Bagilah Chan untuk tengok diorang terseksa kat perangkap seterusnya. Ada betul juga kau cakap ni. Baiklah, ke perangkap seterusnya. Mana mungkin? Pintu hatiku sentiasa terbuka. Oh. Ini... Dah, pergi main jauh-jauh. Batu besar! Yeay! Batu besar datang! Habislah korang. Lari! Ayah! Tepi. Dia nak tanda tangan aku tu. Mari sini peminatku. Tak nasib. Terima je lah. Betul tu, Bobo Boy. Terima je lah kekalahan kau. Akhirnya, aku menang. Hooray! Tahniah, Encik Bos. Tahniah. Terima kasih. Yep. Yeay! Hampir pengek tadi. Kertas ini. Kertas? Encik Bos nak minum ke? Apa pasal kau buat batu tu dari kertas, ha? Kita semula, Encik Bos. Kita semula? Kau ni memang tak boleh harap. Aduh. Sudah! Lepaskan harimau kita tu sekarang! Tolong aku, Bobo Boy! Bobo Boy dah tak ada lah. Dia dah tinggalkan kau. Jeritlah sepuas hati. Kejar dia, bro! Hei! Tak boleh, Encik Bos. Aku kejar dia. Mana dia lari? Kotak! Banyak ni kotak. Hei, jangan lari! Ini. Situ, bro! Situ! Dengar dia tadi?
Lepaskan aku! Shh, senyaplah. Nanti dia tangkap kau. Ish, mana diorang ni? Kau nak tolong aku rupanya. Jangan cakap kuat-kuat. Kita kena pergi dari sini. Apa benda tu? Okey, dia orang dah tak ada. Jom kita. Sini kau rupanya. Mana nak lari, ha? Bagi aku coba tu. Jangan harap. Ha, bukan kau boleh buat apa pun. Aku tetap akan dapat kuasa tu. Kuasa? Jangan rapat! Mari sini kau. Sana! Alamak, Encik Bos. Dia yang dapat kuasa lah. Apa? Benar aku usaha. Kau yang dapat kuasa. Tembak dia, bro. Mana nak kena pergi, Encik Bos? Tak boleh. Kena mati sebelum masuk kawasan bawah. Nampaknya aku terpaksa kawal keadaan. Cepat. 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 Aku akan ajar kau dulu. Siap! Inilah dia. Harimau kita. Tak boleh jadi ni. Habislah. Harimau bayar. Tolong. Habislah. Jangan mengalah, anak muda. Ayo, teruskan larian. Mana boleh? Saya takutlah. Apa? Sudahlah, bagi aku main pula. La la la. Oi, kaki je. Entah, nak main pergi beli sendirilah. Tak perlu. Aku akan belasah dia dengan tangan kosong je. Tukar je lah, Gopal. Hai, tak apalah. Kalau tak tukar, kita gali kubur siap-siap. Yelah. Atas permintaan peminat, Gopal G. Tukaran! Makanan! Boy, kuasa 3.
Boboiboy dah pecah 3. Pasti menang. Boboiboy pasrah dengan orang lain. Ini semua salah korang. Boboiboy pasrah dengan diri sendiri. Bukan diorang lah. Aku yang salah. Dan Boboiboy pasrah dengan keadaan. Tak boleh menang dah ni. Sambung gali je lah. Cepatlah tolong! Bagi cahaya penawar tu! Berhentilah! Wah, laju! Sampai pokok sana! Lari apa tu? Jago dah! Apa? Tukaran makanan! Aku dah kalah lagi! Entah Cik Bos ni tak bosan ke asyik kalah je? Sebab kau lah kita kalah! Kau bisa bawa aku naik cepat! Keren Pate! Pusaran Taufa! Tanah tinggi! Yeay, menang! Apa? Ama? Apa benda tu? Saksikanlah robot tempur sebenar. Batai! Bot, Kebab Pro! Lemah. Sekarang giliran kau pula Adudu. Belum lagi. Hapuskannya. Jangan kau berani campur urusan aku. Lepaskan Pro! Kau tak nak berterima kasih pada aku. Aku dah hapuskan robot si kutip tu. Kau kejam! Kejap! Ini baru permulaan sahaja. Selepas aku hapuskan si Adudu, aku akan hapuskan korang pula. Belum lagi. Jangan apa-apa kali Cik Bos. Masih nak berdiri lagi? Robot lemah. Inilah akibatnya. Bro! Sekarang giliran kau pula. Hapuskannya. Pro!
Encik Bos. Lagu untuk Encik Bos ke? Bagus bro. Bagus. Bukan Encik Bos. Maafkan aku, Encik Bos. Bro. Sebab aku Jojo datang ke sini. Sebab aku dia tahu kita ke sini. Jangan tinggalkan aku, bro. Terima kasih kerana mengutip aku. Menjaga aku. Jangan tinggalkan aku, bro. Jangan. Bro, robot tempur. Misi terakhir. Tamat. Bro. 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 Tidak. Tak guna kau. Tak guna kau. Sekarang, pergilah sertai robot kutip kau. Garis putih! Jangan kau apa-apa kat Adudu lagi. Kau kesian pada si sampah ni. Bukan korang bermusuhan ke? Memanglah musuh, tapi dia tak sekejam kau. Tak berhati parah betul. Tak guna kau. Ya! Boy, halilintar. Gerakan kilat. Itu je yang kau mampu. Cuba Boy. Baik. Hilang. Alamak. Boy, gempur. Tanah pelindung. Gerdi Taufan. Rasakan ini. Tumpukan madu. Telefon tendangan letup. Tukar aja kan ni. Tukarkan dia Gopal. Baik. Sekarang cuci kodok. Jam. Sekejap. Robot petai kau dah kalah. Ya Allah, kenapalah aku tak tukar jadi petai je tadi? Bagi baliklah kepala kotak. Kalau tak, kita orang belasah kau. Jangan berpegang aku. Ha, tahu takut? Takut. Aura Perisai! Main kita! Gopal! Berani kau. Harimau apa ya? Tanah pelindung! Mengaku kalah sajalah. Bagi je apa yang aku nak. Bagi aku Ocobot. Jangan harap. Masih berdegil lagi. Baik, kau bagi sebelum aku rampas dari kau. Rampas? Lu mana tahu lokasi Ocobot? Jangan bagi tahu dia Ocobot, dia kena tahu abang.
Apa pasal kau bagi tahu dia? Aku tak sengaja lah. Memang aku pelik. Macam manalah si Adudu tu boleh kalah dengan korang? Eleh, bukannya kau tahu kedai Tok Abah kat mana? Oh ya. Robot tempur. Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Apa kau ingat aku datang sini untuk suka-suka ke? Aku datang bersedia. Tanpa maklumat dari korang pun, aku dah tahu semua lokasi penting di bumi ni. Lepaskan dia. Sekarang, bagi aku kuasa-kuasa korang semua. Marilah ambil. Ini je kau mampu. Bersemangat lagi. Baik, robot tempur, patahkan semangat diorang. Tak ada apa-apa pun. Tengok tu! Mesti robot tu gerudi di bawah sekolah. Selamatkan kawan-kawan kita. Boy, halilintar. Hebat. Pertunjukan yang hebat. Boy, taufan. Pusaran angin kencang. Aku nak selamatkan Autobot. Korang selamatkan dia orang. Baik, jom semua. Mana Boboiboy? Boy, gempur. Tanah pemenang. Boy, halilintar. Gopal, Yaya, Ying. Aku dah berjaya. Lepaskan! Lepaskan kami! Sakitnya. Diam. Tunjukkan diri kau kalau kau nak kawan-kawan kau selamat. Jahat punya muka konten! Lepaskan kami lah! Diam. Tanpa jam kuasa, korang ni semakin sampah. Huh? Nampaknya tak ada pilihan lain. Boy, kuasa 3! Okey, kita kena berundur dulu. Apa sal pula? Kita kena lawan. Kalau tak, dia akan hapuskan kawan-kawan kita. Tak mungkin. Selagi dia tak dapat semua jam kuasa dari Autobot, dia tak akan berani apa-apakan kawan-kawan kita. Betul? Okey, kau buat pusaran taufan, aku hancurkan tanah, kita kaburkan pandangan dia. Okey, kau pergi selamatkan Fang dengan Autobot. Aku selamatkan Adudu. Apa sal nak selamatkan Adudu pula? Kita tak boleh biarkan dia dekat situ. Sudah, jom kita selamatkan diorang. Pusaran taufan! Tanah tinggi! Kita berundur dulu. Komputer, tak boleh buat sekarang. Kau ingat kau boleh lari, Boboiboy? Tunggulah kau. Bukaan tanah. Tutupan tanah. Rasakan ni pula. Golem tanah. Pijak dia. Ya. Ratakan tanah. Ratakan. Hah?
Kau ingat serangan tu dah cukup hebat ke? Hapuskan dia! Tanah pelindung. Cepat Taufan, Halilintar! Brody Taufan! Usaha yang sia-sia. Tak cukup! Aduh, peningnya. Hah, giliran aku! Gerakan kilat! Ya! Serangan berhasil! Serang balas! Dia boleh pulihkan semula perisai itu. Hah? Ini hujan halilintar. Itu bukan perisai pada bahagian atas. Tanah tinggi pencegah. Wow! Ya! Berkumpul sekarang. Gerakan combo. Jeruan angin vertikal. Sedia? Ya! Garudi Mega Taufan. Pedang Mega Halilintar. Hancurkan cengkaman. Pulihkan perisai. Lepaskan laser bermusnah. Tak mungkin. Hapuskan dia orang. Kita berjaya lengahkan masa. Naga Fire! Sambaran Naga Fire!
Oh,